Assalamualaikum. Hai, saya Mazlan. Pada 24 Mei 2025, dunia sains dikejutkan dengan satu penemuan yang luar biasa. Sebuah objek berbentuk seperti burung dikesan melayang di atas matahari. Rakaman ini datang dari teleskop LASCO yang dipasang pada satelit SOHO milik NASA dan ESA. Saintis di Institut Penyelidikan Angkasa Rusia menganggarkan saiz sayapnya mencecah 150,000 kilometer. Itu 10 kali ganda lebih besar daripada bumi. Objek itu meninggalkan jejak cahaya, seperti nyalaan api, melintasi korona matahari. Namun ia hanya muncul dalam satu rakaman pada jam 10 pagi waktu UTC dan lenyap selepas itu. Tiada sebarang gangguan tenaga suria direkodkan pada masa itu. Ketinggiannya dianggarkan 2 juta kilometer dari permukaan matahari, sangat dekat dengan zon letupan tenaga tinggi. Fenomena ini benar-benar memeningkan para saintis. Adakah ia hanya pantulan optik, struktur plasma atau sesuatu yang belum kita fahami? Bentuknya seperti seekor burung raksasa dengan sayap terbuka luas di lautan api suria. Jika ini hanyalah artifak imej, kenapa ia begitu jelas? Saintis menyeru lebih banyak analisis dan data untuk memastikan sama ada ini benar-benar entiti fizikal atau ilusi alam semesta. Masya Allah, betapa luasnya ciptaan Allah di angkasa sana. Setiap bintang, setiap fenomena aneh yang kita temui hanyalah secebis daripada ilmunya yang tiada penghujung. Semakin jauh kita teroka langit, semakin jelas kebesaran Tuhan yang mencipta segalanya. Korang dah ada ke buku saya ni? Buku keajaiban-keajaiban dunia ni membawa kita mengembara ke 7 bahagian menakjubkan yang menggabungkan sains, sejarah dan keindahan alam ciptaan Allah. Dari keajaiban bumi purba sampai ke teknologi moden. Setiap bab saya tulis dengan gaya mudah difahami, tapi tetap penuh ilmu. Buku ni sebenarnya mengajak kita menilai semula ciptaan Allah, dari lautan paling dalam sampai ke langit yang tak bertepi. Sambil tu, kita akan rasa kagum dengan kebijaksanaan manusia yang diilhamkan olehnya. Kalau belum ada lagi, cepat dapatkan buku keajaiban-keajaiban dunia di Shopee. Link dekat komen ya.